Day 8 buat duit daripada luar negara. Total sales kita dapat daripada hari pertama sampailah hari ni adalah sebanyak 4570 US dollar guys. Alhamdulillah. And untuk hari ni saja kita dah spend dekat Facebook adalah sebanyak 741 dan sales kita pada hari ni adalah sebanyak 1502.45 US dollar. Kalau korang tengok dekat dalam table sheets ni, kita punya ROAS adalah 2.03, product cost adalah sebanyak 220.30, profit margin kita pada hari ni adalah sebanyak 26% dan keuntungan kita pada hari ni adalah sebanyak 391.08 US dollar. Kalau kita totalkan keuntungan daripada hari pertama sampailah hari ni adalah sebanyak RM2,823 Malaysia. Alhamdulillah guys. So apakah yang dia akan buat pada hari seterusnya? 700 lebih ni dia akan naikkan kepada 1,600. So itu saja update untuk hari ni and see you guys in the next video.